Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri 2025. Saya wartawan cilik Muhammad Ahmad Rizki bin Muhammad Fizwan daripada kelas 4 Poshet. Selamat datang ke majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri SK Gurun Pusat yang diadakan pada hari ini. Marilah kita saksikan suasana sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari ini. Sekarang, murid-murid dan guru-guru akan menjamu selera. Jom kita tengok menu apa yang ada. Jom. Sekarang kawan-kawan sedang mengambil makanan. Mari kita tengok makanan yang ada. Jom. Makanan semesti sedap. Macam mana? Makanan sedap tak? Mestilah sedap. Alisha, makanan apa yang sedap di sini? Oh, kalau kat sini ada ketupat, ada sosis, ada spaghetti, ada nasi. Semua ada. Apa tu? Memang nak ambil kuah laksa untuk VIP. Tengok macam mana ni. Kuah laksa paling sedap ni. Wah, sedapnya teacher. Kena rasa. Kena rasa lah. Kuah laksa. Sedap. Christian, best tak you sambut Hari Raya pada tahun ini? Best. Hari ini seronok, banyak makanan. Menu apa yang kawan-kawan suka? Saya suka ketupat. Saya suka kuih raya. Saya suka lemang. Saya pula suka rendang. Saya suka nasi impik. Saya suka nasi ayam. Saya suka laksa. Saya suka rendang daging. Saya suka laksa. Kawan-kawan, seronok tak hari ini? Seronok sangat. Pada kesempatan ini, saya amat berbesar hati untuk menemu ramah tetamu kehormat kita yang sudi meluangkan masa bersama untuk merasmikan majlis pada hari ini. Tanpa membuang masa, marilah kita berkenalan dengan perasmi majlis kita, Datuk Zul Muhammad atau dikenali juga dengan nama Tok Zul Garaj.
Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi, Datuk. Bolehkah saya menemui Ramah? Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini untuk memeriahkan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri sekaligus merasmikan Pusat Sumber SK Gurun Pusat pada pagi ini. Datuk, apakah pandangan Datuk tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Baik, jamuan Hari Raya adalah iaitu salah satu program yang dapat mengeratkan kasih sayang antara tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan semua kawan-kawan di sekolah. Termasuk juga guru besar yang bersama dengan anak-anak. Kita meraihkan ajar semua dengan iaitu satu jamuan dapat kita berhimpun, dapat kita menyambut kemeriahan Hari Raya bersama-sama. Dan apakah nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui perayaan ini? Satu benda yang baik adalah iaitu nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang, nilai persahabatan. Nilai menghargai kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, nilainya adalah kerjasama. Saling membantu di antara kawan-kawan khususnya. Yang keempat juga iaitu tanggungjawab sosial kita. Iaitu selepas kita beraya, kita saling bermaafan dan kemudian kita clear dan bersihkan, cuci bersih. Jangan buang sampah dalam kita seronok menyambut Hari Raya. Maka banyak nilai-nilai murni, nilai-nilai baik yang kita dapat perolehi daripada intipati, iaitu jamuan Hari Raya yang kita boleh manfaatkan. Terima kasih Datuk atas pandangan yang amat bermakna itu. Seterusnya, apakah harapan Datuk terhadap masyarakat kita dalam memeriahkan lagi sambutan Hari Raya Aidilfitri? Baik, Hari Raya Aidilfitri ini haruslah diadakan di semua peringkat. Satu peringkatnya yang kita tunjuk tahniah pihak sekolah kerana mengadakan jamuan Hari Raya di peringkat sekolah. Tapi kalau kita duduk di taman pula, maka kita boleh adakan iaitu jamuan Hari Raya peringkat taman, peringkat kampung kita. Tujuannya apa? Tujuannya nak dapat intipati kebaikan itulah. Semua yang ada di kawasan itu saling dapat mengenali dan berhubungan. Seterusnya bila ada hubungan, adalah kasih sayang di antara satu sama lain dalam masyarakat. Semoga harapan Datuk menjadi kenyataan. InsyaAllah. Akhir sekali, ada apa-apa pesanan atau ucapan khas yang Datuk ingin sampaikan kepada semua yang hadir pada pagi ini? Baik, insyaAllah pada semua, termasuk iaitu guru dan termasuk juga iaitu anak-anak, maka hargailah mereka yang ada di sekeliling kita. Kerana mereka yang di sekeliling kita, guru kita, ayah kita, bapa kita, sahabat kita, kawan-kawan kita adalah mereka yang senantiasa ada di sebelah kita. Maka bantu mereka. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu mereka. Apa yang kita boleh kongsi dengan mereka, kita kongsi dengan mereka. Kepandaian kita tak bermakna. Pandainya kita seorang tak bermakna kalau kita hanya seorang saja. Jadi kita boleh share dengan kawan-kawan. Maka kalau kita kurang pandai, kita kena tanya kawan-kawan yang lebih pandai. Ringkasnya, kalau kita tak tahu, kita kena tanya kawan-kawan yang lebih tahu. Maksudnya kalau kita belajar, kita tanyalah iaitu cikgu kita. Dapatkan nasihat, tanya cikgu kalau kita tak faham dalam satu-satu perkara. Jadi insya-Allah cikgu akan bantu dan bimbing kita, ibu bapa kita akan bantu dan bimbing kita. Maka sebab itu perlu iaitu hubungan semua yang ada di keliling kita hidup dengan baik, dengan kasih sayang di antara satu sama lain. Terima kasih Datuk atas pesanan dan ucapan yang amat bermakna itu. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana sudi hadir ke majlis hari ini. Semoga sambutan Hari Raya ini membawa keberkatan kepada kita semua. Sekian daripada saya.
Sekarang kami akan memperagakan pakaian raya tercantik. Jom! Daun dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Sedap. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak lagi? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Mercun dicucuh, anak dihembur. Oh ibu tenang, banyak bersabar. Pukullah rendang, jadinya empuk. Lemang pula jangan biar terbakar. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak yang ni? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Yang itu pun boleh. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Sukanya. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Malam semalam cucu meriam, manalah reti nak duduk diam. Cukup sebulan dah kena rantai, mungkin ada yang geram nak menilai. Ku toleh kiri, ku toleh kanan, ketupat dibedah jadi sarapan. Ibu di dapur belum berpupur, mulalah nanti kalau menggelubur. Hey, yang memandu jangan laju-laju, kan ditahan abang baju biru. Konon nak salam yang dirindu, sekali tak jumpa bini baru. Tapi tadi bukan kisah aku, raya aku masih macam dulu. Jangan ditanya di mana teman, ni urusan dia yang tentukan. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Makan. Nyam-nyam Untuk semua ni, untuk semua ni. Ambil. Sila jangan malu-malu. Ambil. Bagus. Mari masuk. Gaya. Salam dulu. Jangan tak makan je. Nak. Memang awak punya pun. Iya. Ambillah bawa balik. Sekarang, marilah kita saksikan persembahan yang dilakukan oleh murid-murid SKGP. Yesus
cerita panas yang bermula. Banyak pusingan tak tentu halah. Ingat-ingat jangan sampai mengira. Masing-masing ada nak luah, bercerita pasal masalah. Duduk bersilang tak mau kalah. Jangan sampai membawa fitnah. Asyik cakap sana cakap sini, diminta tolong berhenti. Umpang-umpang sembang-sembang, gaya umpang-umpang tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai terlekat. Sembang-sembang, gaya umpang-umpang, kadang terlajak sampai malam. Berikan tuan pada hari lebaran. Cukup sebulan kita sudah berpuasa. Tiba masa untuk kita meraihkannya. Walau baju langsir pakai yang lama, yang penting masih boleh gaya. Sudah-sudahlah baik kita di rumah, baik kepada dan menikmati cuaca. Maka jangan lupa dari melompat, bangun tangan, kau masih sama. Asyik cakap sana cakap sini, diminta tolong berhenti. Umpang-umpang sembang-sembang, gaya umpang-umpang tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai terlekat. Sembang-sembang, gaya umpang-umpang, kadang terlajak sampai malam. Berikan tuan pada hari lebaran. Bila kita berlayar, janganlah lain punya ampun, takut makan rabun. Sembang-sembang, raya umpang-umpang tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai terlekat. Sembang-sembang, raya umpang-umpang, kadang terlajak sampai malam. Berikan tuan pada hari lebaran. Berikan tuan pada hari lebaran. Seorang mulia yang beraya bersama semua. Di SKGB kita bersatu, guru dan murid bergembira selalu. Nyaman hati anak-anak kita yang mulia. Ampun maafkan kita lewatkan masa. SKGB bersinar, kasih sayang berkaca. Raya di sama meriah bersama penuh bangga. Undangan yang terhidang di meja, senangnya hati bertemu saudara. Di sekolah kita saling menyapa, erat ukuran selamanya. Biarkan hari budaya yang kita yang mulia. Ampun maafkan kita eratkan masa. SKGB bersinar, kasih sayang berkaca. Raya di sama meriah bersama penuh bangga. Ku indah bangga terhidang di meja. Senangnya hati bertemu saudara. Di sekolah kita saling menyapa, erat ukuran selamanya. Nyaman hati perayaan yang kita yang mulia. Ampun maafkan kita eratkan masa. SKGB bersinar, kasih sayang berkaca. Raya di sama meriah bersama penuh bangga. Makasih berkumandang, syukur nikmat dilimpahkan. SKGB terus gemilang selamanya dalam ingatan. Cantik baju Cik Kia. Cantik baju Cikgu Zakia. Oh ya, Kak. Alhamdulillah.
Menu apa yang cikgu bawa hari ini? Cikgu buat nasi ayam. Sekarang kita sudah tiba di penghujung majlis. Semoga sambutan Hari Raya ini membawa keberkatan kepada kita semua. Sekian sahaja daripada saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih dan jumpa lagi.